Pelik lah. Dia orang kadang-kadang on form, lepas tu drop, lepas tu ni on form balik. So adakah actually Chelsea ni dia orang nak go for title race ke, atau semata-mata nak duduk kat dalam top 4 punya lingkungan? Nak masuk Chelsea. Masuk Chelsea. Ni MU lagi ni. Masih MU. Chelsea ni untuk ke MU. Masuk Chelsea. Masuk Chelsea ni kan. Actually dia orang tengah macam pelik lah. Dia orang kadang-kadang on form, lepas tu drop, lepas tu ni on form balik. So adakah actually Chelsea ni dia orang nak go for title race ke, atau semata-mata nak duduk kat dalam top 4 punya lingkungan je, nak masuk CL? Ya, kalau kau tanya aku sekarang ni by right is the proses punya season untuk Chelsea. Sebab Enzo pun baru masuk. Bila Enzo baru masuk, dan sekarang ni memang diorang ikutkan, aku rasa memang tak ada apa-apa expectation daripada board lah. Mungkin board kalau letak pun satu expectation yang tak diwar-warkan. Mungkin tak apa kalau ambil masa dulu season ni duduk dalam top 10, tapi at least season depan kena ada something. Mungkin ataupun diam-diam kau duduk je top 10, tapi at least conference kau menang. Sebab conference ni kau Fiorentina je kau punya pesaing benda yang kau mungkin kena risau kan. So mungkin expectation dia tu tak besar. Jadi Enzo boleh buat apa yang dia nak buat.